Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So, kali ni saya nak share dengan korang resepi biskut Dahlia coklat yang sangat sedap. So, jom saya kongsi dengan korang apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat biskut ni. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Macam biasa, kalau korang nak sedap, korang boleh menggunakan pure butter. Kemudian, saya ayatkan 90 gram gula icing. Kemudian kita mix butter dan kita punya gula ni sehingga sebati sahaja. Korang jangan pukul terlalu lama, nanti akan mengakibatkan korang punya bunga dahlia korang akan jatuh dan biskut korang mengembang, okey? So kita akan mix sehingga sebati saja. Dan kemudian saya masukkan 1 tablespoon dark chocolate emulko dan 2 tablespoon coklat emulko. Tujuan untuk masukkan dark chocolate emulko adalah untuk bagi kita punya biskut ni color dia cantik, okey? Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 20 gram susu tepung, kemudian saya masukkan 1 sudu kecil tepung beras dan kemudian saya masukkan 170 gram tepung jagung dan berikutnya saya masukkan 100 gram tepung custard. Kemudian kita mix dulu sehingga sebati. Bila adunan dah mula berat, korang dah boleh uli dengan menggunakan tangan, okey? Kemudian saya masukkan dalam anggaran 80 hingga 120 gram tepung gandum. Untuk tepung gandum ni, korang masukkan sedikit demi sedikit dan korang uli sehingga jadi dough yang tak lekat di tangan dan mudah disemprit nanti, okey? Bila adunan korang dah cantik dan tak lekat di tangan tapi korang masih ada baki tepung tu, korang jangan masukkan, okey? Korang buang sahaja, okey? Kat sini saya menggunakan acuan pecah 12 dan saya menggunakan mesin saja. Kalau korang tak ada, korang boleh guna tangan saja, okey? So kita akan buat kita punya kuih dahlia ni sehingga habis. Bila dah siap, kita akan bakar dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Untuk hiasan atas dia, saya menggunakan almond nibs. So, kita akan bakar dulu almond nibs ni sehingga masak selama 18 minit pada suhu 150 darjah Celsius. Okay? Kemudian, saya akan cairkan coklat dengan menggunakan kaedah double boil. So, kita akan gunakan coklat secukupnya dan tambahkan 1 sudu kecil cocoa butter. Okay? So, kita akan cairkan dulu. Bila biskut kita siap dibakar, so kita dah boleh pipekanlah kita punya coklat yang kita cairkan tadi dekat atas semua biskut kita, okey? Kemudian kita akan taburkan almond nibs yang kita dah bakar tadi. So kita akan buat sehingga habis.
Bila dah siap, so kita akan biarkan sehingga coklat yang kita letak tadi mengeras ataupun set, okey. So korang, inilah hasilnya biskut dahlia coklat yang kita buat tadi. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.